Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Ya Allah, tambahkan ilmu yang manfaat untuk kami. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Ya Allah, terimalah amalan kami dan sembuhkanlah penyakit kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berhormat Tuan Haji Naziruddin bin Haji Bandi Adun Cangkat Jong. Yang saya kasihi ayahanda saya, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Azhar. Betul? Bukan? Oh, Datuk. Ayahanda ada kat sini tak? Tak sini. Oh, yang berbahagia ayahanda Datuk. Yang berusaha Puan Mufidah binti Mahfuz. Siapa apa yang di sini saya baca ajalah. Yang berusaha Datuk Haji Muhammad Azhar Jamaluddin, yang berusaha Ustaz Haji Zamhana bin Haji Ismail. Oh, pengurusi Surau Amaliyah. Yang berusaha Ustazah Asmah binti Haji Dali, pengurusi Muslimat dan penganjur program Surau Amaliyah. Yang berusaha ASP Materang bin Bujang, Wakil Ketua Polis Daerah Hilir Perak. Yang berusaha PGR Muhammad Aizat bin Mustafa Bakri, pegawai rela. Yang berusaha Ainal bin Ghani, penghulu kanan. Yang berusaha pengurusi masjid. Yang dikasihi ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, sidang hadirin, muslimin muslimat yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, lama saya tak pernah berceramah pagi-pagi ni. Selalu malam je lah. Tapi hari ni saya dijemput untuk berada di sini, alhamdulillah. Di kali pertama saya sampai di sini. Untuk makluman tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, tajuk kita ialah perjalanan menuju akhirat dan penghayatan ibadah kurban. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, kita kena buat amal salih. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali, dia kata la tafrah illa bi ziyadatil ilmin wa 'amalis salih. Fa innahuma rafiqaka wa asdiqaka fil qabr. Jangan kamu seronok kecuali dua perkara. Pertama, bertambah ilmu, dan bertambahnya amal soleh. Kerana kedua inilah yang akan menjadi kawan kita di alam barzah. Sebab tu kita nak menuju akhirat. Saya pun taklah muda sangat. 58 dah umur saya. Muda ya. Kawan saya ramai yang dah meninggal lah. 9 orang dah yang meninggal. Kami dalam kelas ada 36 orang. 9 orang dah meninggal. Masya Allah kan. Baru ni sahabat saya bulan Ramadan, dia buka puasa dengan isteri dia, semayang subuh, kemudian pagi tu nak pergi beli lauk. Naiklah motosikal sampai dekat simpang tu, traffic light, dia tunggu lampu hijau, tiba-tiba datang lori tanah, tak boleh brake. Hentam motor dia daripada belakang, isteri dia terpelanting. Dia tak lepas motosikal tu, dia jatuh. Lori tanah tadi gilis kepala dia pecah. Isteri dia terpelanting. Bangun duduk, nak angkat tak boleh. Kepala duduk bawah trailer, bawah lori. Menangis aja. Saya pergi tengok ustaz, tadi baru buka puasa. Tadi semayang tarawih sekali. Tadi semayang subuh sekali ustaz. Hari ni suami saya berada di bawah tayar lori. Kawan saya lah yang ke-9 meninggal. Ramai dah meninggal tuan-tuan. Umur 58. Siapa yang di sini umur 50 ke atas? Cuba angkat tangan. Oh, ramai tu.
Oi, nak mati dah, oi. Oh, sebab tu kan, kita ni sampai masa Tuhan ambil nyawa kita kan, mati dah. Ramai kawan dah meninggal dah. Kawan saya pun baru ni nak buat perjumpaan alumni. Itulah alumni pelajar kan. Panggil mereka mai. 26 orang mai lah. Semua mai. Tengok-tengok, ya Allah, mereka tak jaga penampilan kan. Nampak tua-tua semua dah. Dengan berguban, dengan gigi pun tak ada dah. Bila masuk tu dalam bilik tu kan, kita pun tanyalah apa pandangan kan. Bila tanya pandangan, usuh pandangan apa? Pandangan apa pun tak ada. Gigi pun tak ada dah. Tuan Haji tidur-tidur, gigi ada lagi ya. Kawan saya kan banyak kerja mendang. Gigi pun tak ada dah. Ada seorang tu nama Zaitun, ingat lagi. Masa dulu tingkatan 5, ya Allah, cutting tu 36, pinggang 26, punggung 36. Baru ni datang perjumpaan tu 82 daripada atas ke bawah. Duduk terbenam bangku. Nak naik tu pun penat. Zaitun ada pandangan apa? Pandangan apa pun tak ada Ustaz. Nak pandang pun tak nampak dia kata. Allah, tua-tua lebih dah tuan-tuan. Bila kata tuan-tuan kita ni dah berumur, apa persediaan kita? Ingat, ilmu kena ada. Orang yang berilmu ni Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang yang berilmu beberapa darjat. Saya boleh duduk di atas ni di depan tuan-tuan kan, kakak-kakak, bukan kerana hebat, kerana Tuhan bagi ilmu sikit je boleh cakap. Kalau saya tak ada ilmu, saya takkan datang ke Teluk Intan. Dia orang tak panggil pun, dia orang tak kenal pun saya. Tapi dengan sedikit ilmu yang saya ada, bolehlah berceramah. Dan saya haraplah ilmu itu akan menerangi kubur mak saya yang berada di alam barzah. Sebab saya boleh baca Quran, boleh kenal alif bata daripada mak saya. Mak saya buta huruf, tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi dia boleh baca Quran. Itu hebatnya dia. Dan kami datang daripada keluarga yang miskin. Miskin sungguh tuan-tuan. Bukan miskin biasa-biasa. Paling sedih ialah hari raya. Baju raya tu tuan tahu tak baju raya tu baju apa? Baju sekolah. Baju sekolah tu. Baju sekolah tu lah baju raya. Dan tak pernah beli kasut raya. Bila ayah nak beli kasut, dia ambil tali rapia. Tahu tali rapia? Dia ukur kaki kan. Dia pergi beli lah. Mesti kasut putih. Itu yang paling sedih lah. Bila hari raya kita pergilah rumah orang. Orang tengok muka kita ni. Kami ramai. Tengok 7 orang. Pergi rumah orang. Orang akan kata tu muka anak-anak Haji Harun tu. Muka lapak. Kata. Itu orang susah kan. Dia halau lah. Pergi rumah kenduri kena halau. Tu muka lapak main dah. Sedih tuan-tuan. Lepas tu kita. Saya ingatlah bila Ramadan. Kami ni malam kan ada moreh. Mana lah budak-budak ni nak semayang kan. Lalulah main di luar tu lah. Lari sana lari. Bila tiru ya. Semua pakat masuk lah. Bukan masuk semayang pun duduk tahiyat. Tuan-tuan. Duduk tahiyat dengan peluh ni menitik kan. Tok siap tengok. Ni. Muka tak semayang ni. Muka tak semayang. Jangan bagi makan moreh. Tak bagi makan sampai aku sudah. Punya geram lah tuan-tuan. Last kali kami yang geng yang tak pernah semayang ni kan. Lalu makan moreh lah. Kita budak-budak kan. Kami buat macam mana? Sediakan pipe tu. Pipe tu masuk dalam hutan. Kemudian naik ke atas. Masuk dalam periuk tu. Periuk yang dia orang buat muai apa tu. Itulah bubur kanji tu. Bubur tu kan. Masuk dalam bubur tu. Kami duduk dalam hutan pakai hisap. 10 orang. Habis satu periuk tuan-tuan. Dia orang habis tarawih pergi tengok. Tengok apa pun tak ada tuan-tuan. Jahat tu lah. Yang 10 orang tu semua jadi ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan. Susah. Pergi rumah orang dapat duit raya 20 sen tu paling seronok. Paling seronok. Saya pernah pergi ada seorang pakcik nama Pakcik Syahari. Dia bagi 50 sen. Saya ingat sampai sekarang. Bila bawa kereta kan, saya beritahu anak saya, ni lah rumah Pakcik Syahari. Panggil Syahari. Bila pergi rumah dia raya dapat 50 sen. Saya akan bagi tahu dekat anak saya.
Setiap kali saya lalu. Sebab kita susah nak dapat 50 sen. Tapi ada seorang cikgu tuan-tuan. Cikgu ni kami pergi rumah dia tak pernah dapat duit raya. Kita duduk kan. Cikgu nak balik dah. Tak apa, balik-balik dia kata. Tak bagi-bagi duit. Sekarang ni bila saya bawa kereta lalu rumah cikgu tu, saya akan bagi tahu anak saya. Cikgu tu kedekut nama pun. Saya ingat sampai sekarang pun tuan-tuan. Sebab kita susah pergi sekolah, bawa 10 sen. Abuan apa? Nak balik tambang bas. Pergi sekolah jalan 12 km, jalan kaki. Jadi 10 sen tu, panas kan? Naik bas lah balik. Susah. Jadi bila susah, satu hari dah harga, 10 sen tu beli air lah. Jadi tak ada duit lah. Jalan kaki balik. Panas-panas tu. Lalulah kebun-kebun Cina. Kita susah kan. Masuk kebun Cina. Saya ingat je tuan-tuan. Cina tu tanam timun. Saya masuk dalam kebun tu. Saya curi timun tu. Curi makan dalam kebun tu makan. Bila dah tua ni ingat balik. Saya pergi cari kebun tu. Ada lagi. Tapi datuk dia dah mati dah. Cuma cucu dia jaga. Saya pergi tanya. Ayah, you punya datuk mana? Sudah mati oh. Wah dulu masa kecil-kecil wah datang ini wah culi lu punya timun, you punya latuk punya timun. Dia kata bukan lu saja timun, culi ramai lagi orang culi dia kata. Tapi wah punya latuk masa hidup sudah halal dia kata. Nasiblah halal, tidak tahu nak jadi apa tuan-tuan. Susah sungguh. Rumah saya tak ada jamban. Kalau nak berak tu tuan-tuan, kami bila pokok tumbang tu, itulah jamban kami. Duduk tu. Bila malam, nak pergi jauh, rumah saya ni jauh dalam hutan. Allah, ayah sediakan cangkul. Ni nak cerita kata susahnya perjalanan hidup ni. Malam cangkul lah, ayah akan korek siap-siap lubang. Bila hujan turun, tak boleh cangkul. Ayah sedia plastik. Berak dalam plastik ikat. Susah perjalanan hidup dunia ni. Saya tak maulah perjalanan hidup yang susah ni. Nak susah juga perjalanan hidup saya di akhirat nanti. Tuan-tuan, susah sungguh. Dan paling sedih, rumah saya 40 kali 40 ya. Tahu lah 40 besar ni aja. Rumah saya. Situlah tempat masak, situlah tempat makan. Susah tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, mak saya kata apa? Kami susah tak boleh bagi harta untuk hampa datang. Tapi hampa pergi mengaji lah. Abang saya yang pertama menyambung pengajian. SPM 10A. Masa tu dia tak panggil A, dia panggil pangkat 1, 2, 3. Lama kita kan. Dia dapat 6 unit lah. Semua A lah, A1, A2. Jadi dia sambung di UK. Abang saya dapat keputusan baik. Sambung di Wollongong University Australia. Saya ni bengang. Dia pun semua nak. Kita tak pernah naik kapal terbang. Susah. Jadi saya belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah keputusan yang baik. 10A result saya. Ayah saya kata kalau pergi luar negara, siapa nak tengok bendang? Dia kata kalau nak mengaji dalam negara, kita punya bengang lah. Kita tak pernah naik kapal terbang. Jadi saya geram. Saya minta nak naik kapal terbang. Saya minta Universiti Pertanian Sarawak. Tu yang saya pergi Sarawak. Dapatlah naik kapal terbang, naik belon. Bolehlah kami pandai madah Sarawak. Boleh. Makan manok. Kacak gila. Tak faham kan? Pada muka. Tuan faham lah. ASP. Duduk di sana lah tuan-tuan. Sampai ayah bagi 350. Dia kata ni lah duit. Saya sampai tu dapat tiket. Naik kapal terbang. Naik tu. Masuk duduk terus. Para mungari kata, cik nak pergi mana? Sarawak. Cik, tempat cik mana? Saya pun tunjuk tiket. Dia kata, cik, adik, tempat adik di belakang. Saya kata, kenapa? Ini business class. Dia kata, saya pergi duduk terus. Kita tak pernah naik kapal terbang, orang susah. Akhirnya duduk di belakang. Saya kata, duduk depan belakang bukan sampai sama ke? Memang sama, dia kata. Tapi harga berbeza. Saya sampai ayah bagi 350. Nak cerita tuan-tuan. Nak daftar 1,200. Bendahari sampai bendahari kata apa? Adik, we can't allow you to register. Saya kata why? You don't have enough fulus. You don't have enough money. Kamu tak cukup duit. Saya kata, so what should I do? Cakap orang putih kan? Dia kata, you have to go and see Naib Chancellor. Pergi jumpa Naib Chancellor.
Saya orang susah, saya berani. Sebab apa? Demi untuk belajar ilmu, siapa saja saya sanggup jumpa. Saya pergi naik jumpa Datuk Dr. Muhammad Sobri, orang Kedah. Nak menjumpa Naib Chancellor ni, kena jumpa CC. Itulah dia punya sekretari tu. Sampai-sampai sekretari kata, tadi nak jumpa siapa? Tuan tak kenal pun. Tuan tu siapa? Tu. Dia kata tu siapa? Tu Naib Chancellor. Dia kata adik ada appointment tak? Tak ada, tak boleh adik. Tiba-tiba Datuk tu keluar. Adik ada apa? Saya nak jumpa tuan lah. Kenapa? Ayah saya bagi 350 ya. Kalau tuan tak benar saya register, saya balik dengan duit ni lah. Masuk dia kata. Masuk, dia keluarkan satu kertas. Dia tulis, please allow this student to register as a new student. Dia pun cop. Tok, dia sign. Dia kata, adik, bawa ni tunjukkan bendahari. Saya pun keluar, pergi beratur semula. Beratur sampai kat bendahari. Bendahari kata, oh adik lagi. Adik, balik adik. Dia pun tunjuk surat tu. Nampak ni. Dia kata, adik boleh sanggup jumpa Naib Chancellor? Saya kata, kerana nak belajar, saya sanggup jumpa siapa saja, walaupun malaikat maut. Akhirnya saya dapat daftar, hanya RM350 saja. Orang susah. Tak pernah ayah hantar duit, tuan-tuan, kakak-kakak. Dapatlah beasiswa masa tu 3,000. Bayar habis tinggal 500. Makan 2 semester tak ada duit. Di penghujung semester. Buat macam mana? Pergi tumpang lah mana-mana kawan. Dapat RM10. Beli Maggi berbungkus-bungkus. Makan Maggi, tuan-tuan. Tiap hari Maggi. Lah tadi dah boring dah. Saya pergi tengok dekat universiti tu ada kolam. Ada pokok apa? Kangkung. Saya kutip kangkung tu. Masuk dalam bekas pakai heater. Sebab dah nak makan Maggi kan dah boring sangat dah. Kita masuk kangkung tu, masuklah. Bila dah panas sangat, meletup satu dewan terpadam. Saya susahnya, saya teringat balik. Tapi dengan ilmu, saya boleh berjaya. Semester pertama saya dapat 4.0, 4 flat. Semester kedua 4 flat. Akhirnya pihak universiti kata, dia bagi tawaran untuk sambung ijazah terus. Daripada diploma. Sambung terus nama promotion. Ambil ijazah Electrical Engineering di UPM Serdang. Saya belajar UPM Serdang, orang ambil 4 tahun. Saya ambil setiap semester 30 kredit. 3 tahun habis. Umur 21 habis graduate. 21 keluar seminggu, kahwin terus. Sebab tak tahu nak buat apa. Daripada duk merapu kan. Kahwin lah. Alhamdulillah umur 22 anak ada seorang. Sebab tu anak saya besar-besar dah. Alhamdulillah 5 orang perempuan. Anak saya. Lahir pertama perempuan. Yang kedua perempuan. Yang ketiga perempuan. Saya kata alhamdulillah doktor. Keluar yang keempat. Doktor keluar. Saya kata lelaki perempuan. Saya Masya Allah. Perempuan dah 4 dah perempuan. Doktor kata kenapa? Masya Allah 4 perempuan. Saya pergi Mekah tuan-tuan kakak-kakak doa. Ya Allah jantan. Ya Allah minta jantan. Mengandung perempuan juga. Orang tanya anak lelaki ke perempuan? Anak saya 4 perempuan. 5 perempuan. Dia orang kata ustaz masalah. Dia orang kata saya lemah tenaga batin. Segeram tuan-tuan try yang kelima. Perempuan juga. Tu yang pergi doa di Mekah. Ya Allah jantan. Alhamdulillah balik mengandung. Saya tak pergi scan. Takut perempuan. Akhirnya isteri saya lahir. Saya tak pergi tengok. Isteri saya telefon. Abang bawalah ayah tahnik. Ayah saya bawalah. Dia pun pegang. Nak baca Wa'i Zuki ke Wa'i Zuka. Kan kalau lelaki Wa'i Zuka. Kalau perempuan Wa'i Zuki. Dia tanya anak ni lelaki perempuan. Tak ada tahu. Dia tengok ni Ria. Dia kata teruk lah sampai tak tengok langsung ni. Tengok. Bebal lah kan. Dia pun buka. Khairi. Ada apa ayah? Angry Bird. Dia kata. Dapatlah perempuan lelaki seorang. Alhamdulillah anak saya 5 orang perempuan. Semua dah lepas kahwin lah. Tinggal seorang lelaki belum lagi. Alhamdulillah Allah angkat darjat dengan ilmu. Sebab tu saya beritahu anak saya. Ingat hebat manusia dengan ilmu. Sebab itu seorang yang nama apa?
yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin. Dia umur 53, 54 baru tulis Tanbihul Ghafilin. Kan? Kita kadang-kadang 53, 54 malas nak mengaji dah. Tapi alhamdulillah, muslimat ni boleh anjur program macam ni kan, boleh datang semua. Seronok saya tuan-tuan. Bila dianjurkan oleh muslimat, isteri saya PA saya, dia beritahu abang, nanti di Teluk Intan nanti muslimat. Beritahu Allah lagi seronok. Sebab dia orang rajin mengaji tapi jarang amal. Mengaji ni semangat, balik duk macam tu juga kan. Lalu macam itulah. Datang, lepas ni kan muslimat buat program 2-3 biji bah datang ke pondok saya. Pondok saya cantik, boleh tidur 500 orang. Ada pondok warga emas. Boleh datang duduk. Pondok warga emas cantik, bukan pondok. Rumah chalet-chalet satu-satu. Lepas tu ada kolam renang. Dekat Lubuk Meriam, Tasik Gelugor. Ada chalet, ada masjid yang cantik. Bolehlah buat program pergi buat lawatan. Buat lawatan di sana, boleh tidur sana. Nanti saya akan atur program. Contohnya sampai maghrib, kita ada kuliah. Lepas tu kita buat qiyamul lail. Makan saya sponsor lah. Kakak bukan nak makan banyak kan, nak mati kan. Makan sikit-sikit sudah lah kan. Nanti saya akan atur program. Pergi tidur di sana. Dia orang buat program. Setiap minggu pertama saya ada di sana. Setiap bulan. Kalau nak buat program, minggu pertama hari Sabtu atau Ahad. Setiap bulan. Saya ada ceramah di sekolah saya. Boleh datang program. Ramai datang setiap minggu. Jadi alhamdulillah. Itulah perjalanan hidup saya. Sebab itu ada seorang nama Imam Kisai. Imam Kisai ni umur 40. Malas belajar. Dia pengembala kambing. Dia duduk pengembala kambing tu. Tiba-tiba tersentak ada seorang perempuan. Makcik ni didatangi oleh anaknya. Anak ni malas nak belajar. Dia kata apa? Dekat anak ni. Makcik ni kata, wahai anakku, kamu jangan jadi orang yang bodoh macam orang tua tu. Orang tua tu ialah Imam Kisai. Imam Kisai tersentuh hati belajar ilmu umur 40. Akhirnya dia di antara ulama yang hebat dalam dua sudut agama. Pertama, ilmu lughah, bahasa. Satu lagi ilmu qiraat. Tuan Haji tahulah ilmu qiraat. Imam Kisai ni di antaranya orang yang hebat ilmu qiraat. Kalau kita bacakan qiraat Kisai Ad-Duri. Tuan-tuan, mungkin kakak tak pernah dengar. Tapi Ramadan pernah dengar lah. Dia ni umur 40 belajar. Kalau Kisai riwayat Ad-Duri, dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Pernah dengar tak? Maksudnya panjang ke pendek? Panjang kan? Tapi Imam Kisai riwayat Ad-Duri dia akan pendekkan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirah. Pernah dengar tak? Lalu kita baca ihdinas sirah kan? Boleh baca ihdinas sirah boleh? Ihdinas sirah boleh? Ihdinas sirah boleh? Sin. Imam Kisai Ad-Duri ihdinas sirah alaihum. Kita baca alaihim kan? Dia boleh baca alaihum, alaihimu, alaihim. Tapi Imam Ad-Duri alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan baca waladdallun. Kalau waladdallun makmum amun. Pernah berlaku nak cerita kan? Orang Perak ni dia berbeza tau. Kalau Kuala Kangsar dia ada sebab kita belajar ilmu naqam fil Quran, ilmu tu ilmu lain pula, lagu kan. Tapi ilmu ni nama riwayat. Ilmu yang kita mengaji qiraat nama dia. Macam kita lah orang, kalau kita ada ilmu contohnya kan. Di Perak kalau Kuala Kangsar dia ada qiraat dia. Kan? Atemuh lah kita. Kan? Okome doya dah berbunga. Kan? Tu Perak tu lah. Kalau Perak Taiping, dia awat. Awat. Ambil daripada bahasa Inggeris. Awat. Kalau Bota, dia lain pula. Bota. Ingatkan dua rupanya 3. Betul tak? Kalau Bota, Bota. Tapi kalau kota, jangan ubah. Sebab tu Perak, dia tak ada putera mahkota kan? Dia ada raja muda.
Kalau putera mahkota pi kat botel, macam mana? Kita persilakan putera mahkota, dia jadi jam kan? Tapi qiraat dia, pernah orang buta, ni nak cerita ni, bila tak ada ilmu, dia pergi ke rawang Ramadan, imam tu baca qiraat, Kisai Ad-Duri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk belakang dengan member dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dia terkejut. Kenapa tak panjang? Dia pun tak berantaklah. Ihdinaz zira. Masya Allah. Zira. Alaihum. Terkejut terus. Dia tak apalah. Hantarlah. Yang penting aku semayang. Tiba-tiba dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ni qiraat dia dah. Wadduha. Wallaili idza saja. Dia berhenti ni orang buta tadi. Dia pusing kat member dia. Dia tweet. Orang kita. Orang kita apa? Qiraat. Sebab tu pentingnya ilmu. Sebab tu bila kita ada ilmu, membezakan tuan-tuan dengan orang yang jahil. Dan kita akan buat ibadat dengan ilmu kita. Contohnya, bila kita sembahyang, Allahu Akbar. Kita nakkan qasad, ta'arud, ta'yin. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita awal yang berilmu ni dia ada beza. Dia niat dengan ingat. Banyak kita niat, bukan niat tapi ingat. Allah tu nak masuk tu. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat tu yang jadi Allah. Tu nak bagi masuk tu. Itu bukan niat. Itu ialah ingat. Niat ni terlintas. Dia sampai-sampai Allah dia tu. Tuan-tuan tengok pergi negara Arab. Saya duduk pergi Mekah tiap-tiap bulan. Mana ada orang Arab? Allah. Mana ada? Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Allah. Tangkat jong lah tu. Orang yang tangkat jong lah tu. Orang yang berilmu, dia tahu ilmunya macam mana. Niat. Saja aku sembahyang maghrib tu, dia lah tu. Sebab tu ikut mazhab Hanafi, kita keluar saja, dia kira niat dah sembahyang maghrib. Angkat takbir aja. Tapi kita ni nak bagi masuk tu. Allah tu yang jadi Allah. Sebab terkejut dah. Saya baru ni ceramah kat Pantai Remeh. Macam ni lah. Saya tengok ada makcik tu lena. Saya buat macam ni. Dia buat tu. Dia latah. Dia bangun-bangun. Ustaz babi. Saya di babi kerja tu. Jangan latah. Saya tengok siapa lena. Jaga. Saya bela dengan ayah anda slow. Kita bersyukur kepada Allah. Ayah anda kahwin 2. Tengok. Memang betul lah. Kalau ya Assalamualaikum untuk 2. Kalau hot 1 ya. Tak harapan. Memang. Tapi saya nak bagi tahu kata. Kat mana tadi kan? Kat mana tadi tahu lupa kan? Kat mana tadi? Niat tadi. Inilah pelajar yang baik. Ini duduk depan tanya tak tahu langsung. Kan angkat takbir. Orang yang ada ilmu angkat Allah, dialah tu. Sebab tu kalau kita baca Tanbihul Ghafilin, apa nama? Dalam kitab Mata'al Badrain. Ulama Imam Syafi'i tak galakkan kita takbir 2 kali. Was-was. Sebab tu kita angkat sekali je. Allahu Akbar. Kalau ada ilmu Allah, dialah tu. Kan? Kita nak qiyam kat mana? Sini. Boleh. Saya tangan sakit sikit ni, ada masalah. Ni, sini. Nak letak ni tak boleh. Sakit tangan. Ni, sini boleh tak? Boleh. Ini mazhab Hambali. Kita. Okey. Syafi'i. Sini. Jom. Sikit-sikit. Kalau Hanafi. Bawah. Kalau Maliki. Belah Morocco. Lepaskan tangan. Ada orang kata, Ustaz, kita kena pegang semua mazhab. Anda ada ilmu. Kalau semua mazhab macam mana kita nak qiyam? Allahu Akbar. Kita peganglah mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Letak dekat sini. Berat sikit belah kiri. Tapi kalau tak ada ilmu, ikut orang. Ada orang lelaki keluar tabligh. Dia tengok imam keluar kat Indah Hanafi. Semua letak sini. Rupanya dia tak tahu. Imam Syafi'i sini. Kita jangan ikut orang. Kalau kita sembahyang,
Kita tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Hambali, dia kena goyang. Pernah tengok tak orang ni goyang? Tapi kita Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan goyang. Saya pernah pergi seorang pakcik tu. Kan dia semayang. Dia pakai serban. Tapi rasa tak ada ilmu lah. Dia jumpa saya, ustaz, lama tak jumpa ustaz. Yalah, lama tak jumpa, tak panggil. Dia kata, ustaz, jom, imam dah semayang. Kita masbuk. Bila sebut masbuk, dia ada ilmu. Kan masbuk dengan muafiq kan? Faham tak? Nanti nak cerita bagi panjang sikit lah. Buat semayang ni. Banyak orang perempuan tak tahu nak masbuk macam mana. Kan? Selalunya dia kejar. Pergi Baba Mekah kan. Saya tengok ramai orang perempuan. Bila dah masuk rakaat yang kedua, dia tak tahu nak buat macam mana. Dia kejar imam tu sampai dapat tahiyat. Dia tak ada ilmu. Jadi orang yang ada ilmu ni, dia bagi tahu, ustaz, jom kita masbuk ustaz, imam dah semayang. Saya pun okey, nampak sangat dia orang berilmu. Rupanya bukan pakai serban saja. Pakai redak, bukan main, jubah. Dia masuk, Allahu Akbar. Saya duduk sebelah dia. Tiba-tiba imam tu waladhdallin amin. Dia bercakap dengan saya elok. Tiba-tiba dia baca Fatihah. Bismillah. Saya ada bismillah dengan saya. Aku tumbuk Muhammad ni cuma. Dia ganggu. Waladhdallin wala tototok. Ni dekat depan manusia boleh cakap elok. Tapi bila semayang jadi pelik. Dia jadi wala tototok. Saya dah waladhdallin dengan saya. Wala tototok. Pening. Dia mengaji mana tau? Loh, tahiyat tak tahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya duduk sebelah. Kejut tu. Lepas tu dia rupanya pernah keluar tabligh. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun goyang. Saya duduk tengok bila Mamat ni nak berhenti ya tau. Dia ganggu. Kita Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu duduk macam ni. Lepas tu turunlah. Kan? Imam Syafi'i ni ustaz, dia ikut umur. Kalau 20, asyhadu an la ilaha. Kalau 20. Kalau 77, tak naik dah, lambat dah. Yang faham, yang tak faham buat tak tahu sudah. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi nak beritahu, kalau ada ilmu, alhamdulillah. Sebab tu kalau pergi negara Arab, orang Arab angkat takbir sekali aja. Allahu Akbar. Tak pernah banyak kali. Kan, tak benar. Dia Allahu Akbar. Tapi orang Arab ni, pelik kadang-kadang. Allahu Akbar. Anak dia lari. Dia boleh berhenti. Dia boleh. Itu jangan ikut yang tu. Yang tu mazhab apa? Saya tak tahu kan. Tapi yang betulnya tuan-tuan, sembahyang ni kalau ada ilmu, dia akan tengok tempat sujud. Tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pejam mata. Makruh. Kalau pejam mata, makruh. Apa yang kita lupa akan ingat. Fatihah kalau 40 tahun, tak payah hafal. Automatik keluar. Kalau pejam mata, duduk cakap jom, sampai dekat US tu. Jumpa Trump. Dalam sembahyang. Bismillah, Trump nak buat apa? Sebab apa? Pejam mata. Sebab tu kalau boleh tengok tempat sujud, jangan pejam mata. Depan Kaabah, boleh tengok Kaabah, dapat 20 pahala. Tu pun Nabi kata, tengok tempat sujud. Kalau pergi Mekah, boleh tengok Kaabah. Tapi kalau tengok tak khusyuk dah saya. Saya pernah semayang tengok Kaabah kan. Turki lalu. Turki kan segak. Allah. Tak khusyuk dah. Tak khusyuk dah tuan-tuan. Tu, tengok tempat sujud. Jangan tengok merata. Makruh. Kan, bila kita semayang tengok Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tempat sujud. Pernah berlaku ada kawan saya ni. Dia semayang, saya suka tengok mata dia ni. Tak tahulah dia ada ilmu, tak ada ilmu. Apa yang berlaku bila dia tengok merata, semayang Jumaat. Kami habis semayang Jumaat, dia semayang sunat ba'dah Jumaat. Dia semayang seorang-seorang dia. Habis semayang duduk tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. Duduk tengok merata ni. Kami habis doa, bakat bangunlah. Bangun lalu depan dia. Ingat dia tak semayang. Bila lalu dia tak bagi, lalu dia buat macam ni. Bila buat macam tu, orang lalu pakat salam. Nak habis 400 orang potong ayat. Sebab tu kita ni kena ada ilmu. Ilmu itulah yang angkat darjat kita. Ilmu yang paling hebat ialah ilmu agama. Kau kena belajar kau. Ilmu ni nak belajar macam mana? Pertama, kata Hasan Al-Basri, ilmu ni mesti, apa dia? Concentrate. Asumtu. Concentrate.
Ni, bila saya ceramah ni, kakak kena concentrate. Bukan concentrate tu. Concentrate. Tengok, dengar betul tu. Tengok, concentrate. Bagi tumpuan. Bagi tumpuan. Yang kedua apa? Husnul istima'. Pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Dengar betul-betul tu. Sambil dengar hangguk. Tu cara belajar ilmu. Ni kakak. Hangguklah sikit. Jam kalau kita ceramah orang tak hangguk. Tak percaya kakak main duduk di depan. Saya duduk di bawah. Kakak ceramah saya buat macam ni. Jam idea tak ada. Tanya YB. Boleh balik awal tu. Kita kalau saya pernah lah kan. Forum dengan Datuk Dr. Hassan Ali. Kan Dr. Hassan Ali. Pernah forum dengan Datuk Hassan. Hassan Din kan. Saya sampai di Teluk Intan ni lah saya ingat. Masa tu anjuran ada satu Mahat Tafiz buat dekat masjid. Saya sampai-sampai, rupa-rupanya saya forum yang pertama Datuk Zulkifli Al-Bakri. Ni yang ni Datuk Hassan Din. Saya panel ke pertama. Sampai-sampai Allah Dr. Zulkifli. Yang ni Hassan Din. Saya pula ceramah jenis suka buat lawak. Datuk Zulkifli mana ada lawak? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak lena, panggil dah. Saya memang tak boleh lena kan. Datuk Abu Hassan pula, dia jangan. Kalau kita ceramah, lawak ke, buat lagu ke menyanyi, Ustaz Bollywood ingat tak? Ustaz Aslin, dia menyanyi. Datuk Abu Hassan, Allah yarham, hantar mata pentas. Dia kata nak menyanyi, masuk Maharaja lawak. Apa? Bukan Maharaja lawak yang tu. Apa tak? Apa emas apa tu? Kilauan emas. Dia tak masuk kilauan emas lah. Dia buat lawak-lawak apa? Sebab tu saya tengok-tengok, ya Allah, Dr. Zulkifli, saya suka lawak. Yang ni pula tak boleh lawak, takut kena hentam. Jadi saya pun panel pertama tak ada lawak. Dia ceramah macam pencarah universiti tu. Fakta pertama, fakta kedua, fakta. Dr. Zulkifli dengar, angguk. Datuk Abu Hassan pun angguk. Ni saya ceramah setengah jam dah, kakak tak angguk pun. Hangguklah sikit. Kan? Husnul istima' bila dengar tu hangguk, sambil hangguk. Dengar. Hangguk sikit, bagi reaksi. Kan? Ni Dr. Zulkifli ni hangguk. Bila dah hangguk, round kedua saya buat lawak. Bila buat lawak, Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah. Ni saya ceramah ni dah 40 minit dah buat lawak macam-macam. Ada di kangan kau. Kau tak ada perasaan kau. Ataupun nak mati dah ni. Gelaklah sikit kan, walaupun tutup mulut kan, gigi tak ada. Gelaklah sikit. Orang yang senyum ni tuan-tuan, hilang stres. Kan di rumah masalah macam-macam kan. Tengok muka lelaki pun tension. Kan. Tu yang datang ni pasal tension ni. Kalau tidak kan. Tengok muka dia, abang nak pergi tu ceramah. Tak apa dah, Ustaz. Kau pergi. Meluat tengok muka. Tu yang datang tu. Kalau tidak, tak datang. Betul tak? Siapa sini yang tak ada suami? Cuba angkat tangan. Suami meninggal ke? Angkat tangan. Tengok ramai tak ada suami. Sebab Alhamdulillah. Tu yang datang tu. Kalau ada suami tak datang. Sebab ada datang Alhamdulillah. Tak ada. Ada. Datang juga suami. Oh bagus. Naik motor berdua. Macam saya dululah. Peluk aja. Sekarang pegang bawa isteri saya. Tak peluk dah dia kata. Tapi nak bagi tahu kata, ni selepas saya buat lawak apa semua, Dr. Zulkifli kata, forum dengan ustaz. Dia kan orang Terengganu. Macam ni lah. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat aku tak mau forum dengan. Tension tu. Dia slow, kita tinggi. Tak boleh jam. Jadi habis-habis tuan-tuan, dia orang bagi saya sampul. Saya pun balik lah kan. Ingatlah masa tu tuan, hebat tak hebat ni, boleh duduk bersama orang hebat, kita tak hebat pun jadi hebat. Kerana apa? Duduk dengan orang berilmu. Sebab tu, husnul istima'. Orang yang belajar ilmu ni, dengar elok-elok, konsentrate. Sebab tu orang yang paling hebat mendengar adalah orang perempuan. Orang lelaki, ada tak? Kita nak kereta dengan dia kan. Bila dia cakap, dia dengar tak? Dia tak tahu isap okor, dia tak dengar. Tapi orang yang paling penyabar siapa? Orang lelaki. Anak menangis, siapa bangun? Perempuan. Sebab tak sabar. Tengok kami. Sabar je.
Dia boleh pusing, dia buat tak tahu. Oh, lenok. Teruk putih penyabar tak guna manusia. Nah, tapi nak bagi tahu hidup kita ni jadi husnul istima', menyelesaikan masalah. Pendengar yang baik. Sebab tu suami yang hebat, pendengar yang baik. Suami kan, kakak kan, suka banyak cakap kan. Orang perempuan ni dia akan bercakap satu hari 26,000 perkataan. Sebab tu saya ceramah di depan ni, dia orang duk bercakap di belakang. Ustaz tu, dia kata kita tu dah. Dia duk kutuk kita kan. Sebab dia baru cakap 16,000. Lagi tu 11,000 lagi ada tu kan. Tu ustaz tu cakap. Tengok orang lelaki mana cakap? Ya. Kalau saya bercakap ni orang lelaki 7,000 kan. Kalau saya cakap dah banyak ceramah, saya balik isi tanya, abang buat apa? Dia akan jawab 2 patah ya. Tak ada apa. Sebab saya dah cakap 6,998 perkataan. Tinggal 2 patah je untuk isteri saya. Tak ada apa. Sebab tu orang perempuan, kalau kita hebat, pendengar yang baik, menyelesaikan banyak masalah. Sebab tu bila keputusan keluar, SPM, anak kita 10A, dia jumpa siapa? Mak ke ayah? Mak! Dia tak jumpa ayah. Ayah 10A. Dia tengok. Okey. Mak! 10A. Dia pegang. Hayati. Cerdik engkau. Tak bodoh macam Pahang. Pahang yang kena. Itu yang tak tahan tu. Kau pendengar yang baik. Orang yang menuntut ilmu ni, pendengar yang baik. Dengar elok. Kan? Bila dengar, kemudian apa? Wa'amalu bihi. Beramal dengannya. Beramallah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wa'amilus salihat. Orang yang beramal dan beramal salih. Innal ladzina amanu wa'amilus salih kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah sediakan syurga Firdaus. Syarat dia apa? Beramal salih. Syurga Firdaus, dan mereka akan duduk paling istimewa. Khalidina fiha, kekal pula. Sebab tu nak buat amal soleh ni bukan senang, kan? Bukan senang, tuan-tuan. Di antaranya apa? Bila kita konsentrate, kita dengar, kita beramal lah walaupun ilmu yang sedikit. Dia nak bagi ilmu apa yang kakak nak amal. Kakak jangan lupa bila sembahyang. Sembahyang kita ni ialah akan dihisap oleh Allah paling awal. Jadi biar sembahyang kita tu buat sikit tapi pahala banyak. Macam mana? Bila kita rokok, Allahu Akbar, kita naik. Sami Allahu liman hamidah. Kita baca apa? Rabbana walakal hamd. Pernah tak dengar Nabi kata, sahabat sebut hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pernah dengar tak? Sahabat baca, Nabi habis sembahyang, Nabi tanya, siapa yang sebut? Saya ya Rasulullah. Ketika kamu sebut dalam riwayat kata, aku nampak 30 pahala malaikat turun berebut nak tulis pahala. Ni kakak, ingat, mulai hari ni bila kita rokok naik i'tidal, lepas sami Allahu liman hamidah, sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Saya baca, kakak ikut boleh? Okey, ikut saya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Baca kak, setiap kali sami Allahu liman hamidah, malaikat berebut nak tulis pahala. Sebab tu ada orang sembahyang beza pahala dengan kita. Bila kita sujud, aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa huwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud, fa aksiru minad du'a. Masa sujud tu banyak doa. Doa apa saya nak bagi? Kakak jangan tinggal doa ni. Lepas subhanallahi ala bihamdi, subhanallahi ala bihamdi, subhanallahi ala bihamdi, baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati kamu, bersyukur padamu dan perelokkan amalan aku. Kita sembahyang ada tak khusyuk macam-macam, minta Allah terima. Masa sujud, saya baca sekali lagi, kakak ikut boleh? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa makan. Depa ni ikut. Nampak sangat tak makan lagi lapar. Ini betul. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta Tuhan terima ibadat kita ni ketika sujud, sebab Allah dekat dengan kita. Kemudian bila kita duduk tahiyat,
fil alamina innaka Hamidul Majid. Kakak pernah dengar tak? Dalam kitab yang ditulis berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar berjumpa Nabi, ya Rasulullah, ada tak doa yang boleh aku baca dalam solat? Nabi kata lepas fil alamin innaka Hamidul Majid baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma faghfir li maghfiratan min indika Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Pernah dengar doa ni? Tak pernah dengar? Kak, amal kak. Allahumma inni, ikut saya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru zunuba illa anta Allahumma ighfirli Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Mintalah supaya Tuhan ampun dosa kita, kemudian bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dan selesai sembahyang kan. Kakak baca doa apa belah kanan? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Betul tak? Tambah kak, bi ghairi hisab. Minta masuk syurga tanpa hisab. Kita dah habis sembahyang dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah bi ghairi hisab. Mintalah masuk syurga tanpa hisab. Kau kan banyak dosa. Semua kita ada dosa. Mintalah. No, apa salahnya? Kan minta supaya kita masuk syurga tanpa hisab. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah bi ghairi hisab wa a'udzubika min saqatika wan nar. Dengan sembahyang saja kita boleh masuk syurga dah. Banyak kita sembahyang nak tumpu khusyuk, tak amal yang Nabi sebut ni. Sebab tu pentingnya tuan-tuan, bila kita belajar ilmu, pertama konsentrate, yang kedua dengar, yang ketiga beramal. Bila beramal apa? Satu lagi, lepas sembahyang tak nak baca doa apa, tapi jangan tinggal doa ni. Cari surah Yusuf ayat 101. Tu semua pakai catat tu. Tapi balik nanti dengan kertas, dengan buku, tak ada dah. Duduk dalam tak apa, balik cari surah Yusuf ayat 101. Apa dia? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Pernah dengar tak? Anta wali, engkau pelindung aku ya Allah. Di dunia di akhirat minta Allah lah pelindung kita. Tawaffani musliman, minta mati seorang Islam. Wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku dengan orang yang soleh. Saya baca, nanti kakak balik carilah surah Yusuf ayat 101, ujung sekali. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kalau kita jadi imam, baca doa, anta waliyina fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqni bis salihin. Ubah sikit. Jadi jamakkan dia. Tengok, dapat ilmu, amal. Bila ada amal, kata Hasan Abbas, wa hifdhuhu, kena jaga. Jaga tu maksudnya kena hafal. Mengaji ni kena hafal kau. Kalau tak hafal tak boleh. Kan? Kalau dapat balik tu hafal, wa hifdhuhu hafal. Sebab tu anak saya suruh 6 orang tu hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. 5 orang perempuan hafal Quran, yang ke-6 hafal Quran lelaki. Dan saya nak juga siapa nak kahwin dengan anak saya mesti hafal Quran. Pernah saya sebut macam itulah. Datang menantu saya, bakal menantu lah, ketuk pintu waktu pagi. Assalamualaikum Ustaz. Saya pun buka. Ada apa adik? Nak jumpa Ustaz lah. Dia kata kenapa? Saya suka anak Ustaz. Berani dia. Saya kata apa ciri kamu? Saya tak tanya dah, kamu kerja apa? Kamu duit banyak ke? Tak tanya. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Hafal, masuk. Dia masuk, dia duduk. Saya pun buat macam musabaqah hafazan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu at-tayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang dan sambung. Dia pun ulang sambung. Saya ingat yang tu je. Dia baca banyak, aku pun tak ingat. Sadaqallahul azim. Soalan kedua, menggigil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni saya ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia sambung. Soalan ketiga dia sambung. Saya sudah.
Balik minggu depan, bawa mak ayah kamu datang Mina anak saya. Bawa datang lah orang Kuala Nerang. Ni ustaz nak tanya. Tanya apa? Ni ustaz, anak ustaz nak kira macam mana? Orang utara kan nak kira macam mana? Saya tak kalau kira pakai kalkulator. Dah belanja mas kahwin. Oh, tak payah, mas kahwin sudah. Ustaz, mas kahwin ke tak ada belanja ke? Tak ada. Tak ada ke? Tanya pula. Dah tanya banyak sangat, saya kata bawa helikopter sebiji. Mercedes 230E. Dia kata, tak mau tanya Ustaz, tak mau tanya. Kahwin anak saya, alhamdulillah hafal Quran. Suami dah. Anak saya yang kedua, datang macam tu dah. Waktu pagi, ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia garang sikit. Dia buka. Ada apa? Saya suka anak Ustaz. Yang mana? Yang nombor 2. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Hafal masuk. Saya pun buat macam tu jugalah. Soalan pertama. Saya hafal yang tu ya. Saya baca yang tu ya. Wattaba'u ma tatlu. Sambung. Dia sambung. Soalan kedua dia sambung. Soalan ketiga dia sambung. Soalan keempat dia baca suruh saya sambung. Aku mana boleh sambung? Dia kata sudah boleh. Alhamdulillah saya ada anak lelaki seorang lagi. Ada tak? Siapa-siapa yang ada anak perempuan? Ada? Tak maulah janda, tak maulah. Yang elok-elok lah untuk anak lelaki saya. Tapi nak beritahu kata, ni kita wahidhu amal. Jaga. Hafal, kena hafal. Dapat ilmu kena hafal. Kalau boleh tulis ni. Ni, kita banyak orang perempuan bagus mengaji tulis. Tengok orang lelaki. Mana ada tulis apa? Semua. Macam Ustaz Abang, macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia menuntut dengan Imam Malik. Imam Malik bin Anas, dia lahir selepas meninggalnya sahabat Nabi yang terakhir nama Anas bin Malik. Anas bin Malik mati, maka lahirlah Malik bin Anas. Malik bin Anas menulis kitab Al-Muwatta. Muwatta ni dia kumpul semua pendapat semua imam-imam di Madinah. Kemudian dia keluar muafakat tu jadi Muwatta. Tu. Imam Syafi'i mengaji di Mekah dengan Sufyan Uyainah. Habis mengaji, Sufyan Uyainah kata apa? Aku tak mampu dah mengajar kamu. Kamu lebih cerdik daripada aku. Ni, kamu pergi mengaji dengan Imam Malik. Dia pergi Imam Malik. Dia jumpa dulu dengan Gubernur Madinah. Wahai Gubernur, saya nak jumpa Imam Malik. Boleh dah bawa saya? Apa kata Gubernur? Kamu pergi jumpa Imam Malik. Aku tak mampu bawa kamu. Aku mampu bawa Jabal Uhud lagi daripada jumpa Imam Malik. Takut. Ni, dia pergi ketuk pintu. Assalamualaikum. Pembantu keluar. Ya, ada apa? Saya nak jumpa Imam Malik. Ada apa? Saya nak mengaji Al-Muwatta. Masuk pembantu ni. Wahai Imam Malik, di luar sana ada seorang pemuda. Dia nak jumpa kamu. Pergi tanya siapa kamu. Pergi tanya, saya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni umur 15, mufti. Dia kata apa? Nak jumpa aku? Masuk. Nak jumpa aku? Suruh dia pergi hafal Muwatta tu. Pergi hafal. Keluar pembantu ni. Wahai Muhammad Idris Al-Syafi'i, Imam Malik kata kamu hafal dulu. Apa kata Imam Syafi'i? Bagi tahu Imam Malik, Al-Muwatta tu ni dalam kepala dia dah. Macam kita semualah, tak tulis. Apa ustaz nak cakap tu? Ni, semua dalam kepala aku. Tu cara menuntut ni. Taktub. Tapi kebanyakan kita pakai handphone, ingat. Kalau tak ingat ada, tu rakaman. Sebab tu pentingnya wahid tu. Kemudian apa? Wa nusyru, sampaikan. Itu cara menuntut ilmu. Dapat ni balik cerita kat isteri suami kita. No, cakap dah ni ustaz kata ni semayang nanti abang sami Allah liman hamidah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Lepas tu bila kita sujud, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian bila bagi tahiyat, kan kita baca fil alami innaka Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma faghfir li maghfiratan min indika Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Kemudian bagi salam, abang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang baca doa apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ustaz suruh tambah bi ghairi hisab. Mintalah masuk syurga tanpa hisab. Kita dosa banyak. Alhamdulillah kita sampaikan, sebarkan. Itu pentingnya amal soleh, ilmu kita. Jadi kita yang seterusnya apa? Amal soleh. Kita buat amal soleh banyak-banyak. Sebab kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita. Kita nak masuk tentang ni korban. 8 Zulhijjah. Ni baru nak masuk korban. Baru ke sebelah. Kita habis kedua. Boleh? Boleh? Boleh tunggu? Kakak tunggu. Aku nak balik. Saya pun tak larat tuan-tuan.
Tak kita habis. Kita masuk bab korban. Pada 8 Zulhijjah. Hari apa? Bagus. Hari Tarwiyah. Inni ara fil manam. Qala inni ara fil manam. Ingat tak Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya abati, inni ara fil manam, bahwasanya aku ara, mimpi. Hari 8 tu ialah hari Tarwiyah, hari bermimpi. Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi apa? Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bahwasanya aku menyembelih kamu. Rupanya hari 8 Zulhijjah itu ialah hari Tarwiyah namanya. Hari Tarwiyah itu ialah hari mimpi. Mimpi apa? Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Kan? Anni asbab fanzur madza tar. Apa pendapat kamu? Ni Nabi Ibrahim tanya, aku mimpi wahai anakku, lama tak jumpa ni. Nabi Ibrahim duduk dulu di Palestin tu. Nabi Ismail duduk di Mekah dengan Siti Hajar. Tiba-tiba jumpa mimpi nak sembelih. Dalam tu duduk fikir, ni wahyu ke mimpi? Wahyu ke syaitan ganggu ni? Apa dia kata? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, buatlah apa yang Allah perintah, kamu akan dapati aku seorang yang sabar. Rupa-rupanya itu bukan mimpi. Maka hari 9 disebut hari apa? Hari 9. Hari apa? Hari Arafah. Apa maksud Araf? Mengetahui. Maksud dia 8 mimpi, 9 tu mengetahui bahawa itu bukan mimpi, itu ialah wahyu Allah tu, namanya hari Arafah. Maka hari 9 itulah kita disunatkan untuk puasa. Siapa yang puasa hari 9 Zulhijjah seperti mana dia berpuasa 2 tahun. Setahun sebelum dan tahun selepas. Jadi tahun depan tak payah puasa dah. Dah dapat banyak pahala. Tak ada. Tu hari 9 ialah hari wukuf. Ataupun hari Arafah. Sebab tu orang yang pergi menunaikan haji, kalau tidak wukuf, maka tidak haji. Sebab tu sekarang ni mereka ni kontrol habis hari wukuf ni. Siapa nak masuk mesti ada permit tu. Kalau tak ada, tak boleh masuk. Saya cerita sikitlah. Ketika mana saya menunaikan haji 2017, ketika hari wukuf, banyak mungkin kakak pernah tengok dalam YouTube. Saya tu nak bertolak pada 7 hari bulan Zulhijjah. Saya bertolak daripada Pulau Pinang lah. Bawa 30 orang jamaah. Mak saya kritikal masa tu. Duduk dia atas katil lah, tak sedar dah. Duduk senyap. Saya tengok mak saya ni. Ada 5 penyakit. Darah tinggi, kecil manis, buah pinggang, cuci, dialisis. Lepas tu apa? Enzima. 5 penyakit. Doktor kata apa? Boleh hidup 3 bulan. Tapi bagus mak saya ni lepas dialisis balik hari Isnin dengan Khamis. Kemudian hari Sabtu. Dia akan baca Quran. Lepas dialisis balik sampai di rumah. Habis dia baca Quran 3 juzuk, kadang 2 juzuk. Dia duduk tu. Saya duduk sebelah dia. Teman dia. Dia angkat tangan. Ya Allah. Ya Allah. Sambil menangis. Saya duduk dengar mak ni doa apa ni? Tak ada doa apa. Ya Allah. Kalau aku nak mati, bagi mati hari Jumaat. Minta gitu. Saya duduk dengar lah. Dia ni orang Siam. Mak saya Siam. Cakap Siam. Cakap dek-dek lama tak jumpa. Dia akan cakap panjang belakang. Sebab apa? Mat Arif Lin Sukun. Dek-dek lama tak jumpa. Kan? Hang ni lah. Tengok hang. Dia panjang je tu. Tu orang belah-belah petania. Jadi mak saya doa. Allah. Allah. Dia duduk dengar betul-betul. Rupanya dia doa. Ya Allah, bagilah aku mati hari Jumaat. Minta mati Jumaat. Saya dengar-dengar. Terus saya tahu. Mak doa mati hari Jumaat ke? Lah. Pasal apa mak minta mati hari Jumaat? Dia kata kalau mati Jumaat tak kena seksa kubur. Dia kata. Saya kata mak nak kena seksa apa? Mak tinggal anak-anak semua ustaz, ustazah mak. Kami doa mak Mak jangan susah hati. Dia kata hidup pun lupa. Dia kata mati lagi lupa. Betul no? Kita kadang-kadang hidup pun tak ziarah mak. Mati lagi lah kan. Dia kata lupa dah, tak lupa mak. Apa dia kata aku nak minta mati Jumaat. Ketika mana 7 hari bulan Zulhijjah tu, mak saya kritikal tuan-tuan. Saya dalam hati nak pi tak pi, nak buat 30 orang jemaah. Nak pi tak pi, nak pi. Tapi jumpa ayah, mak kritikal tu. Macam mana tugas hang dia kata hampi lah. Mak mati je dah, aku urus hang.
Orang ayah, dia pegang tangan saya cium, dia bisik kat telinga. Ayah, kalau jadi apa kat mak, masuk rumah saya, masuk dalam bilik saya. Dia tinggal kunci tu. Ayah angkat tilam tu. Bawah tu ada 5,000. Ayah ambil duit ni urus mak. Jadi kalau tuan-tuan pergi rumah saya, jangan tu angkat tilam-tilam apa jangan. Duit tu simpan dalam tu, tuan-tuan. Saya pun, abang tak apa aku duit. Saya pipi 2 hari buat haji, ifrat. Dolar merah mah. Hari ke-8 tu, hari tarwiyah. Hari 9, hari wukuf. Bila dikira hari wukuf? Lepas Zuhur. Saya baca khutbah, baca-baca menangis jamaah saya. Habis baca khutbah, saya tweet isteri saya. Yang, jom kita berdoa. Saya bawa isteri saya duduk di depan. Ingat, siapa pergi Mekah tahulah. Hari 9 tu Hijjah, lepas Zuhur. Tuan-tuan akan dengar tangisan manusia je. Siapa yang pergi tahu lah. Oh, menangis. Ada yang minta cara dia. Contoh Melayu. Ya Allah. Nanti dengar suara macam-macam. Ya Allah. Itu Cina. Ada yang Yala. Itu Bangladesh pun ada kan. Ini semua ni doa ni. Saya doa dengan isteri saya. Ya Allah. Kalau nak matikan mak aku, Ya Allah. Bagi mati atas reba aku. Aku nak mandi jenazah dia. Aku nak kapan, aku nak semayang, aku nak baca talqin. Tolonglah ya Allah. Isteri saya pun amin. Minta sungguh tuan-tuan. Ingat, hari wukuf ialah hari yang mustajab doa. Saya doa sungguh-sungguh. Doa ya Allah, mak tak sedap dah. 4-5 hari dah. Kan, saya main duduk di Mekah ni. Dah jadi 7-8 hari dah. Tuan-tuan, hari ke-9 ialah hari wukuf, hari Arafah. Hari ke-10, dia mengetahui tentang sembelih. Hari ke-10 ialah hari Udhiyah. Sembelih. Itu namanya Aidil Adha. Ataupun Raya Korban. Sembelih lah 10. Hari 11, 12, 13 hari Tashrik. Maksud dia benda ni tidak menyungutukan Allah. Itu wahyu Allah. Hari ke-10, saya balik-balik. Saya terus pergi melontak lepas Muzdalifah. Terus pergi melontak. Terus balik di Mekah. Terus tawaf semua sa'i. Saya bergunting, patah balik, tidur di Mina. Duduk tidur, saya tak telefon lah. Mak ayah ni, coba terah tu lah. Hari ke-11, 12, elok-elok habis haji. Ayah saya telefon, Khairi. Ayah, mak jauh nak mak. Doa hang mustajab. Mustajab macam mana? Mak hang keluar dah. Loh, mak saya sedar berat 43 kilo. Siapa 43 kilo? 43 ya. Ni duduk ICU 9 hari ke. Balik ayah saya beli ikan tu. Ikan manong tak ada ikan manong. Kepala ikan manong tak ada. Tak tahu ke ikan manong. Ikan seludu tak ada ikan seludu. Yang tu yang dia depan tu ada bulu tu. Mulut ada bulu tu. Orang panggil ikan apa? Ikan manong kan? Ikan mayung. Mayung. Manong lah dah. Mayung. Mayung. Mayung tu ikan. Kami panggil ikan seludu orang utara. Ikan seludu tu kan. Ayah saya minat kepala ikan. Beli kepala ikan. Mak saya 9 hari ICU balik. Masak lagi kat ayah. Tomeh lagi abang saya buat live. Ini isteri Solehah. Ni masak lagi. Yalah, tengok halu ya. Dia buat live. Lepas masak apa semua. Ni buat makan. Mak saya makan. Loh, dia buat live. Abang saya tahu. Seronok doa mustajab kata. Mak ni balik dah. Masak kat kami makan. Kari kepala ikan. Dia tahu Alhamdulillah. 4:30 dia jatuh bilik ayah. Rupanya kari kepala ikan tu, kari kepala ikan terakhir. Masuk ICU, mereka tak telefon. 9 hari dah saya duduk sana. Hari ke-10, ayah telefon. Assalamualaikum ayah, mak sihat ke? Senyap, mak ayah saya. Ayah, kenapa? Mak hang duk tunggu hang. Hang boleh balik-balik lah. Itu apa? Bukan sihat. Dia jatuh bilik ayah, tak sedap 9 hari lah. Hang boleh balik, hang balik lah. Hang habis haji lah. Saya pun jumpa jamaah. Macam mana? Mak saya kritikal. Jamaah. Ustaz balik Ustaz. Madinah kami urus. Balik naik kapal terbang. Naik kapal terbang sampai KLIA. Ni mesej tak berani nak buka. Mak saya kritikal lah. Mesti dapat mesej apa? Mak dah meninggal. Kalau hati nak buka, tak buka. Nak buka, tak buka. Tanya isteri yang buka tak? Dia kata buka lah bang. Buka. Dalam hati bukalah, bukan mak hang. Kena mak hang baru hantar kan. Dia duduk belakang, buka. Kita nak buka tak buka, nak buka, buka. Tak ada mesej. Maksud dia mak saya masih
Tidur saya perderah balik sampai ayah saya duduk di bawah. Sampai ayah tak tanya ayah sihat ke. Ayah mak je nak. Pukul 12. Tak boleh masuk. 11.30. Tak boleh masuk. Dia kena lawatan pukul 1. Saya sampai mak tu tunggu hang. Tekanlah duduk ICU. Wayar penuh. Tekan-tekan. Nurse. Ada apa? Pukul 12. Tak boleh masuk. Saya nak jumpa tu Hajar Ramlah. Tak boleh. Dia bukan waktu melawat. Kita guna syafaat. Saya Ustaz Abdullah Khairi. Oh, dunia apa kena guna tu. Saya Ustaz Abdullah Khairi. Terus dia senyap. Oh, Ustaz boleh masuk dah. Oh, boleh masuk dah dah. Tadi tak boleh. Tengok, dunia pun nak guna syafaat. Tuan-tuan tak mahukah guna syafaat kalau saya masuk syurga? Saya nak tarik kakak-kakak semua masuk syurga. Kalau nak masuk, dengar ceramah saya sampai habis. Siapa balik, tak ada syafaat. No. Ni dunia pun nak syafaat. Saya selalu Ustaz kita untung Ustaz. Kalau YB belum tentu. Kalau masuk restoran, Ustaz untung. Selalu makan free dia. Kalau YB, mampu bayar semua, kira-kira semua. Betul tak? Biar saya jadi ustaz, betul tak? Betul tak Ustaz? Tu namanya syafaat. Kalau saya PJ ke balai polis, saya tak akan pakai mask. Tu hak tutup muka tu. Saya bagi nampak. JPJ tu, Ustaz, tak pernah beratur. Selalu lah. Betul, tak pernah beratur. Ustaz. Pergi belakang. Immigration ke buat pasport 5 minit dah. Tambah Ustaz ni anak murid ramai. Lagilah no, tak pernah beratur. Tak pernah tunggu lama. Itu syafaat. Kakak tak nak ke syafaat Nabi? Ada di kalangan kita umur 60 dah. Tak pernah ziarah Nabi. Umrah pun tak pernah pergi. Duit ada. Bohong kata tak ada duit. Orang cakap Jom ni kaya-kaya. Kan? Tapi kata berkira. Nak syafaat Nabi. Tak pernah jumpa Nabi. Nabi kata siapa yang ziarah aku bagi salamku. Dia bagi salam macam aku masih hidup. Aku akan jawab salam. Tuan-tuan bayang ni. Saya duduk di bawah tu. Saya guna syafaat saya. Saya Ustaz Abdullah Khairi. Mak Ustaz yang mana? Yang depan tu. Masuk Ustaz. Boleh masuk. Pukul 11.30 saya pun masuk. Mak saya wayar penuh ni. Saya pergi tengok, ya Allah, mak aku 10 hari dah tak sedar. Saya bisik kat telinga, mak, saya orang utara, cek sampai. ASP Mataram tahu kan, orang utara cek. Dia kahwin orang utara, orang Kubang Semang. Cek sampai, cek tu saya. Tiba-tiba mak saya 10 hari tak sedar buka mata. Hari ni hari apa? Saya kata, mak, hari ni hari Rabu. Aku ingat hari Jumaat. Aku nak mati hari Jumaat. Ingat dia doa nak mati hari Jumaat. Saya kata, mak tak mati Mak panjang umur. Ni mak dah sedap dah. InsyaAllah kita balik mak. Dah, aku nak mati hari Jumaat. Dia kata, dia ulang tu. Ingat dia doa nak mati hari Jumaat. Dan saya doa hari wukuf. Ingat tak? Dia pun, rupa-rupanya ke 10 hari Khamis. Doktor panggil semua. Ni keluarga Hajar Ramlah kah? Ya. Hajar Ramlah dah meninggal pukul 10 pagi tadi. Hari Khamis. Kami semua senyap. Adik saya perempuan seorang. Dia kata, abang, selalu hari raya abang balik lewat 5 hari. Ketupat mak simpan lagi. Kali ni tak ada dah ketupat. Semua tunduk. Ya Allah, mati dah mak kami. Tuan-tuan ingat tak kita masa ada mak ayah? Hari raya paling meriah kan? Bila balik sekarang ni, rumah lama. Masuk dalam rumah, bilik ada. Masuk dalam bilik, katil ada. Tapi orang atas katil tu dah lama tak ada. Sunyi hari raya tuan-tuan. Dah 9 tahun dah. Hari raya tak ada makna bila balik. Saya tengok-tengok, ya Allah, mak aku mati dah. Tiba-tiba nurse lari daripada bilik ICU. Doktor. Hajar Ramlah masih hidup. Tisu pun dia orang tak sedia. Teruk betul lah tuan-tuan. Hajar Ramlah masih hidup. Rupanya dia orang buat apa? CPR. Ada CPR dia buat CPR tu. Berat 43 kilo. Tekan tuan-tuan. Patah tulang habis ni. Bila patah, mak saya hidup lagi. Mak saya masih hidup. Ayah saya. Doktor datang. Doktor kata, ni Tuan Haji, semua keluarga Hajar Ramlah. Pergi masuk. Ayah saya masuk. Tuan-tuan tengok-tengok. Mak saya, Allah, dia bisik kat tengok. Yang, jangan lupa yang la ilaha illallah.
Masa tu ayah saya umur 79. Ni sebut dekat telinga isteri dia, mak saya. Yang. Ustaz panggil apa tadi? Yang tu. Berbulu aku dengar. Ni yang ada di kalangan kita. Panggil apa? B. Panggil B pun dah. Pakat suami dia. Panggil abang lah. Ada yang panggil teruk pada hut. Oh, saya pernah pergi dekat Pendang, dia panggil isteri dia. Hut! Isteri dia jawab, hut. Panggil lah yang. Abang, saya bawa orang pergi Mekah. Orang Johor, umur 70 lebih. Dia panggil isteri dia dekat tempat shopping komplek tu, nak beli barang. Dia panggil isteri dia, darling. Saya dengar bulu ketiak bergoyang tu kan. Dia panggil darling. Saya pergi ke dia, pakcik umur berapa? 70 lebih. Pakcik panggil apa tadi? Darling oh. Saya kata, kenapa panggil darling? Aku lupa bawa duit. Aku nak pinjam duit dia. Panggil darling. Saya pergi dulu dekat Pendang baru ni. Ada seorang pakcik umur 70 lebih. Kami pergilah ramai, ada 3 orang kan pakcik tu. Dia panggil isteri dia apa? Yang panjang. Yang ada ekor pada tu. Yang. Isteri dia datang. Pakai tudung dengan apa? Dengan kain batik kan. Bawa air. Letak. Minum ya bang. Elok isteri dia pergi, saya tengok pakcik. Pakcik panggil apa tadi? Yang lah. Dia kata aku panggil Yang lah. Aku lupa nama dia. Lah nama pun lupa lah tuan-tuan. Sebab tu panggil Yang. Sebab tu kak. Sementara isteri kita ingat. Panggil lah Yang. Suami kita panggil abang. Ini panggil B pun dah. Paling teruk Pak Hang. Pak Hang, Mak Hang. Tok Hang. Panggil lah abang. Ini panggil B. Baru ni saya jumpa seorang orang game muda. Game muda panggil B. Saya kata kenapa panggil B daripada Habi. Saya kata kenapa tak tambah Bak. Ni ayah saya bisik kat telinga. Yang jangan lupa la ilaha illallah. Mak saya pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Doktor ni Islam. Dia kata apa? Tuan Haji, kami benarkan seorang tunggu. Lepas seorang ganti. Kami ganti semua banyak hafal Quran. Lepas habis satu juzuk ganti. Pukul 5.32 pagi Jumaat. Doktor suruh masuk semua. Masa tu tekanan jantung ni hanya 60% saja oksigen. Kami masuk, ayah saya umur 79, dua sebelah telinga ni, mak saya. Yang kalau nak pergilah, aku dah ampun dosa hang. Hang isteri yang baik. Mak saya pun memandang. Allah, mati tuan-tuan. 5.32 pagi Jumaat. Seperti mana dia minta. Kami pergi tengok, ya Allah, mati sungguh mak kami ni pagi Jumaat. Dengan kalimah Allah, dengan redha suami. Saya nak tanyalah kak, agak-agak kita ni dekat-dekat nak mati ada tak suami nak doa macam tu? Ataupun lah dia doa dah. Bila orang tua tu nak mati tak? Ni dia doa ni. Jangan. Aku redha kau isteri yang baik. Jangan lupa la ilaha illallah. Mak saya mati dengan kalimah tu. Kami anak-anak angkat jenazah mak. Letak atas tangan. Tangan mak. Ni mak tak atas tangan. Mereka pusing. Saya ambil air. Saya siram. Saya kata apa? Ya Allah. Kau jadikan air yang kena tubuh mak aku ni gugur ke bawah. Kau gugurkan dosa mak aku ya Allah. Semua yang duduk. Semua menangis. Termasuk 2 orang ustazah. Rupanya ustazah ni datang nak mandi jenazah mak kami. Dia tengok kami mandi. Mereka tengok. Sambil menangis ustazah ni. Habis mandi, ustazah ni datang jumpa ayah saya. Pakcik, siapa yang mandi ni? Inilah anak cucu saya. Kami 30 tahun mandi jenazah. Tak pernah jumpa lagi anak cucu mandi. Mak dia, tok dia macam ni. Syukurlah pakcik ada anak menantu. Saya tanya kak, agak-agak kita mati esok. Siapa mandi jenazah kita kak? Anak kita semayang pun tak selesai lagi. Ada anak kita Quran pun tak boleh baca. Macam mana kita mati esok tuan-tuan, siapa nak doa? Habis semua saya kata ayah, mak ayah. Dia pun angkat takbir semayang. Ketika habis semayang dia doa lagi. Ya Allah, ini isteriku ya Allah. Sangat baik masa hidup dia ya Allah. Jadi dia ahli syurga. Minta ahli syurga. Agak-agak kak.
Suami kita minta dah ahli syurga. Neraka ni. Neraka saja. Dia kira isteri tak taat. Akhirnya kami ke bumi, tuan-tuan, bawa balik. Sebelum waktu asar, masuk jenazah. Dah kapan siap? Dengar azan asar. Rupanya mak saya pesan ke ayah. Dia, kalau cik mati, dia sebut ke ayah saya, kalau cik mati ke bumi hari Jumaat, sebelum asar ya, sebelum asar. Dia kata lepas asar dah masuk hari Sabtu. Kami pun ke bumi dah siap tutup. Dengar azan. Saya pun baca khutbah di atas tu. Alhamdulillah. Doa saya ketika mana? Hari wukuf. Mustajabnya doa. Kak, hari wukuf 9 Zulhijjah ni kak. Doa kak. Siapa ada suami masalah, doa. Lembutkan hati suamiku. Mak saya ni, dia buat macam mana? Dia basuh beras. Ini bukan hadis Nabi. Ketika dia basuh beras, dia gunakan, kan kita nak ukur air kan? Dia akan masuk. Sebab tu anak kami semua 5 orang lelaki. Abang sulung ni, dia pandai basuh baju. Abang saya yang pertama ni, mak saya ajar basuh baju. Abang yang kedua pula, sapu sampah. Sebab dia orang ni kalau pergi mana aja, dia mesti dia nak cari penyapu, nak sapu sampah. Abang saya anak tu, dia tak boleh duduk. Kadang-kadang datang rumah saya sapu sampah, saya kecil hati. Keram aku tengok. Dia tak boleh tengok sampah. Sebab mak saya ajar. Saya pula mak saya ajar masak. Saya pandai masak, tuan-tuan. Abanglah kuih kasui ke, kuih. Mak aku tahu masak. Nasi merah, nasi tak merah, nasi putih. Semua aku tahu. Mak saya tahulah. Sebab mak saya ajar. Sebab bila mak saya mengandung, siapa nak masak? Saya. Abang saya sapu sampah. Hak abang yang sulung, basuh baju. Abang saya yang sulung basuh baju, dia tak boleh tengok baju. Oh, siapa? Dia kena sampai isteri dia cerita kat kami. Abang Long hang tu. Baju kok buang nak pakai balik, dia basuh dah. Kawan tu baru sangkut nak pakai balik, basuh dah. Abang saya, dan dia kata apa kat saya? Bila basuh beras, lawan jam, dia kata. Bukan hadis Nabi. Mak saya tak pandai baca hadis apa. Lawanlah jam, dia kata. Bila basuh tu, kita ukur. Kan? Kalau air banyak, beras banyak ni, air banyak ni. Jadi bila ukur tu, sebutlah. Ya Allah, kau lembutlah hati anak-anakku, suamiku. Seperti mana kau lembutkan beras ni jadi nasi. Tengok. Bukan beras jadi nasi kan? Mak saya doa tu lah. Anak-anak jadi manusia. Kau doa tak? Mampu habis jadi apa? Mampu habis. Doa lah. Doa ibu mustajab. Lawan jam. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak suamiku. Seperti mana kau lembutkan beras ni jadi nasi. Kan beras tu bila lembut jadi nasi kan? Allah lembutkan hati suami kita, anak kita. Kalau kita keras hati, lembutkan hati aku sama, ya Allah. Kalau tak lembut, celup kaki. Geram sangat. Kan? Itulah hari yang sangat mustajab. Hari 9 Zulhijjah. Kita disunatkan sembelih. Fasalli li rabbika wanhar. Diri dah semayang dan korban. Kalau semayang wajib, maka mazhab Hanafi kata korban juga wajib. Tapi kita mazhab Syafi'i sunat muakkad. Bila sunat muakkad, kalau bolehlah. Sebab itu orang Hanafi, orang Bangla, mereka buat korban cari mana yang paling gemuk. Sebab mereka wajib. Kita yang paling murah. Ada hak murah lagi tak? Bukan hak paling gemuk. Paling teruk, datang surau, tengok pun dapat pahala juga. Sebab apa? Orang yang buat korban ni, darah yang menitis itu, Allah akan ampun dosa dia. Kau kita nak buat macam mana nak ampun dosa? Semayang pun tak khusyuk kan? Kau khusyuk dah? Jangan bohong ya, saya pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Fatihah dah baca 50 tahun dah. Mesti tak payah hafal. Jadi kata Dr. Haruddin, bila kita semayang, seperti mana naik berjalan di atas batas bendang. Kan lembek, bila pijak jatuh, naik semula. Itulah namanya an-nas. Daripada kalimah nasia. Nasia tu lupa. Jadi kita semayang lupa, tarik balik. Semayang ni, pergi pula tarik balik. Kan? Itu semayang kita. Tak khusyuk. Tapi macam mana? Buatlah pahala yang boleh dapat banyak. Di antaranya korban. Ampun dosa. Orang yang buat korban ni, darah yang menitis tu, mengampunkan dosa orang yang buat korban. Akak buat tak? Lah 850 setahun satu bahagian. Sekarang 850 kan?
Setahun. Kalau 850 bahagi dengan 365 hari berapa? Agak tak ada bahagi juga. Saya pun lemah matematik ni. Kalau tak ada kalkulator. Kan? 850 bagi 365 hari. Berapa sehari? Sehari berapa ringgit? Berapa? Berapa? RM2 lebih ya. Sehari RM2 lebih. Kakak makan tom yam berapa? Air kacang ABC pun RM5-6. Buatlah kak. Saya nak tanya surau ni. Berapa ekor nanti korban? Ada berapa? 5 ekor? Alhamdulillah. Kalau boleh 10 lah. Bagi banyak sikit. Sebab apa? Sebab 1/3 untuk kita. 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 lagi untuk kita hadiah. Kalau boleh, kita masuk 2 bahagian. 1 bahagian tu sedekah semua. Yang ni kita ambil untuk kita bahagikan kepada orang yang miskin. Fakir miskin. Sebab apa? Pahala besar. Tapi orang tak nampak. Sebab tu disebut Al-An'am. Al-An'am tu masuk apa? Binatang ternakan. Bila kata binatang ternakan, saya bela rusa. Boleh tak? Boleh tak? Ternak juga. Boleh tak? Tak boleh. Dia binatang buas. Bukan walaupun dibela, tapi binatang buas. Zirapah? Tak boleh? Boleh tak? Tak boleh. Unta? Boleh? Sini ada tak pernah buat unta? Kalau pergi Mekah tak payah ikat. Unta di Mekah dia biar jalan aja. Dia pisau dia macam ni. Orang yang sembelih tu pergi aja dekat tengkok dia. Syap! Sekali potong, datang cangkat jom 50 orang pegang unta. Sebab dosa banyak dia kata. Nak mati pun susah dia susah. Di Mekah seorang aja. Unta tu pun jatuh kena berdebuk jatuh. Kambing seorang aja. Saya pergi sembelih kambing, pegang dengan tangan ni lah. Boleh. Punya mudah. Sini kambing pun 5 orang. Sebab yang buat tu banyak dosa. Dia kata sebelum dosa tu datang ke aku. Buatlah kak. Kumpullah adik-beradik kita ni. Ambillah 7 bahagian tu 1 bahagian. Kan lembu kan 7 bahagian. Ambillah 1,850. Kan, walaupun ada orang kata nanti kita akan menunggang. Biar saya ambil seko. Lagi bagus. Ambil seko naik semua atas lembu tu. Tak ada. Kita esok tak naik lembu dah. Kita nak naik yang laju ni. Lalu titik sirat. Syum ada. Sampai di sana. Dan kita harap nanti kakak-kakak yang dimati Allah. Kita masuk syurga dengan amal-amal yang kita tak sangka ni lah. Kita nak harap kita puasa. Allah puasa ni elok dah buat. Kakak puasa mulut cakap. Orang bagi bihun goreng. Bagi balik cucuk udang pun tak ada. Itu nak dapat apa? Bagi bihun goreng. Udang banyak. Bagi cucuk udang tak ada. Kalau cucuk udang tak ada. Cucuk badak ada tak? Cucuk kodok duduk di atas tu. Itu macam mana nak dapat pahala? Mulut tak jaga. Puasa pun kurang. Sedekah banyak tak? Banyak apa? RM10 tu puasa banyak dah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan itu kamu menafkah apa yang kamu suka. RM1 suka tak? RM1 tak ada apa. Sebab tu tak afdal RM1. Bagi RM5 tak terasa lagi. Cuba bagi 100. Kita suka 100 kan? Yang tu lebih afdal. Bagi 100 ya Allah, 100 ya Allah. 100. Kalau RM1 ambil 100. Bagi 500. Allah. Yang tu bagi yang paling elok. Sebab tu kakak ingat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan orang nafkah jalan Allah seperti mana 1 biji benih. Tanam keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang ni mi'atu habbah jadi 700. Allah tambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1,400. Siapa bagi RM1 dengan ikhlas, Allah ganda 1,400. Pahala dia. Jadi kak, ambil peluang ni. Buatlah baik sebaik mungkin sebelum kita mati. Dan last kereta untuk tepat pukul 11.30. Saya pernah bawa jamaah gangster pergi haji. Tuan-tuan. Saya ceramah di Senawang. Ceramah macam ni lah. Lepas tu saya tengok ada seorang ni, bos CEO. Saya kata, tuan CEO, backhoe banyak, lori banyak, kereta banyak, semua banyak. Tuan CEO pergi haji berapa kali dah? Saya tak pernah pergi. Umrah? Tak pernah. Kenapa
Kenapa Tuan CEO? Saya tak apa, tak nak pergi. Saya kata, kenapa tak nak pergi? Saya tak sampai hidayah lagi. Bila kata tak sampai hidayah, kita tak kata apalah kan. Saya kata, Tuan CEO, jom pergi dengan saya. Tak apalah, saya tak nak pergi lah. Nanti. Rupanya, tuan-tuan, dia tak nak pergi sebab apa? Dia banyak dosa. Dia ni dulu, sebelum buka syarikat, dia ketua gangster. Ketua gangster, pernah bunuh orang pun dah. Ni, tatu. Tatu belah kanan. Tatu kala jengking. Tu. Duduk kat sini. 2 minggu saya nak bertolak, dia naik motor Harley Davidson. Daripada Senawang tu, sampai kat Penang. Sampai. Ustaz! Saya tengok. Pak Long! Saya bagi Pak Long. Ada apa? Dah sampai Seru. Seru macam mana? Hidayah dah dapat Ustaz. Hidayah apa? Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Kita 2 minggu nak bertolak, dia baru nak pergi. Bisa dah clear, semua dah clear, nak buat macam mana? Pak Long tak boleh pergi. Orang nak pergi dengan dia, tak nak bawa pula. Hari tu ajak saya. Saya kata, Pak Long ni 2 minggu. Hari tu 2 bulan. Ni 2 minggu mana nak sempat? Tak mahu sudah? Dia kata, okey Pak Long tak apa. Kami pergi dulu. Nanti Pak Long naik daripada KLIA, saya ambil di Jeddah. Kami turun di Madinah. Elok habis Madinah, pergi ambil dah. Ambil sampai nama Hotel Qurtabah masa tu. Kata jamaah tak payah naik lah. Kita dah lewat, jom kita masuk tawaf terus lah. Pak Long dia kata, okey. Tapi Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Kata dosa macam mana? Saya kata, tolong lelaki itibak. Itibak ni buka bahu kanan. Kan? Kita nak istilah nanti kan? Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Dia tak nak buka. Dia kata, Pak Long buka. Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Tu yang saya tak nak pergi umrah. Dosa apa? Saya banyak dosa Ustaz. Saya dulu ketua gangster Ustaz. Saya pernah bunuh orang Ustaz. Buka. Dia buka. Tengok. Kala jengking ni. Tatu kala jengking. Saya tengok, Pak Long. Saya dengan tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Tu yang saya tak nak datang umrah ni. Tak apalah, buat tak tahu sudah. Bila dia jalan, semua orang tengok dia. Ini gangster mana? Kita orang Melayu, agak-agak duduk dekat Perak. Ada orang Melayu kita pakai tatu. Tak ada. Tapi kalau ada, gangster semualah. Bila masuk saja, depan Kaabah tu, saya bagi earphone seorang satu. Saya bercakap, jamaah, tundukkan kepala. Semua tunduk. Jamaah duduk. Senang bawa orang macam ni. Semua duduk. Saya kata, tuan-tuan, pakcik, makcik angkat kepala. Tengok Kaabah 20 pahala. Pak Long tadi tak nak angkat. Sebab dia takut tak nampak. Dia pejam mata. Saya kata, Pak Long, buka mata. Tengok Kaabah 20 pahala. Dia pun angkat. Ustaz, nampak! Dia sebut nampak air mata keluar lah. Nabi kata, ya beku, menangislah. Fa'il lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa padam api neraka kita. Kau pernah dah duduk seorang-seorang? Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, menangis dengan dosa. Tu pun rasa macam ahli syurga tu. Masya Allah, jahilnya kita. Dia tengok-tengok, Ustaz, nampak Ustaz. Terus dia, Ustaz, ampun dosa saya. Minta saya ampun dosa dia. Saya tak Pak Long, minta ke Allah. Lupa Ustaz. Dia excited sampai lupa. Elok habis, dia kata, jamaah jom kita tawaf. Saya tawaf senang aja. Saya tak baca buku-buku apa. Saya tak ikut saya, jamaah. Pusingan pertama, Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maksud dia 6. Kemudian penutup, Astaghfirullahalazim. Jadi kita senang kalau la ilaha illallah berapa tu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Senang lah. Jadi saya akan, okey jemaah jom. Saya, Subhanallah, jemaah kuat. Dia pun, Allah. Dia bunyi macam ni. Bila bunyi macam tu, jemaah yang kecil-kecil ni pakat tepi ya. Kita kan pegang macam ni. Allah. Dia dengar, pakat tepi. Kan? Jadi ramai pakat tumpang. Tiba-tiba saya dengar jemaah saya bunyi lain. Subhanallah. Awak bunyi lain ni? Tengok Bangladesh pun tumpang kan? Subhanallah. Yang penting boleh lepas kan? Habis apa semua sampai la ilaha illallah. La ilaha illallah dia bunyi. Tiba-tiba jemaah Turki ramai. Dia orang tak nak bergerak. Bertemu dengan mutawif dia. Saya pun katalah, Torik tu bagi jalan. Jamaah saya ingat zikir baru.
Semua pakai ikut. Tarik. Saya dalam hati, mangkuk ayun betul aku jamaah ni. Sampai tak faham. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kena tahu juga bahasa Arab. Macam baru ni dia bercerita kan, pergi Mekah, dia hafalkan bahasa Arab 40 hari. Pergi Mekah kan, dia pergi. Dia pergi dekat kedai, dia ingat orang Arab tak tahu cakap Arab. Kam. Arab tu kata arba'a riyal. Arba'ah, menatang apa tau orang utara. Menatang apa tau. Dia teringat, usalli fadl Aisyah. Arba'a raka'atin. 4 rakaat, 4 riyal. Dia kata 4 riyal, nak minta kurang. Bila Arab tu dia tengok, talata wanus. Dia kata talata wanus. Dia kata talata wanus. Berapa pula dah? Usalli fadl maghribi salasa. 3. Nus. Dia teringat nisfu Syaban. Nisfu separuh. 3,5. Dia nak minta 2. Nak kata apa tau? Turun. Usalli fadl subhi raka'ataini. Dia pun jawab, raka'ataini riyal. Arab tu cakap Melayu. Orang tak cakap macam tu Cakap Melayu elok dia kata. Ada ke raka'ataini? Nah, macam Pak Long saya, dia pergi Mekah lagi dahsyat. Dia pakai kain ihram, cari hotel tak jumpa. Dia pergi cari polis lah. Arab kalau fa, dia sebut fa. Tanya ustaz lah, dia akan sebut ba. Kalau fa jadi ba. Kalau qa jadi ga. Kalau fa jadi ba. Kalau Penang jadi Bineng. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak, sebut sendirilah. Negeri kakak-kakak, nanti kakak murka saya kan. Dia pergi bulis, kan polis jadi bulis. Nak kata apa sesat ni? Dia boleh anak saya. Dia nak kata sesat. Dia mengaji bahasa Arab. Anak apa sesat ni tak ingat. Dia pun anak sesatun. Dia kata. Dia ingat polis tu faham. Polis kata ma'raf, masa takalam. Han cakap apa aku tak faham. Anak sesatun. Polis tu ma'raf, masa takalam kamu cakap apa? Dia teringat Quran Boleh. Ana fi zalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Polis tu pun sadaqallah. Tu saya tambah lah kan. Pukul 11.30 dah. Mengantuk dah. Merapu lah tuan-tuan. Jadi saya pun tawar lah. Habis tawar apa semua. Saya bagi Pak Long tadi. Pak Long, kita duduk belakang makam Ibrahim ni. Doa mustajab. Pak Long doa. Dia angkat tangan. Ustaz nak doa apa Ustaz? Saya tak pernah doa bahasa Arab. Melayu lah. Melayu pun tak pernah doa. Macam ni lah Pak Long doa lah. Apa pun saya amin. Dia angkat tangan. Ya Allah. Aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Saya amin. Ampun dosaku. Ya Allah, aku pernah bunuh orang ni. Ampun dosa aku, saya amin. Aku pernah buat ni. Apa yang dia sebut tu tak mampu saya dengar. Saya dengar. Oh, dia punya dosa. Dahsyat betul ni. Balong-balong tak apa. Nanti kita pergi sa'i. Habis kita gunting. Kita pergi dekat Multazam. Tempat mustajab doa. Pak Long nak dah. Itulah saya nak pergi dengan ustaz ni. Jom. Habis sa'i, tahlul, saya pergi. Dia kepala gangster. Nak masuk hanya 2 orang aja dekat Multazam tu. Di antara kan Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Jadi beratur berebut tak dapat lagi. Dia tu ustaz. Dia nak tumbuk depan ni. Dia kata Pak Long sabar. Astagfirullahalazim. Kepala gangster. Tiba-tiba elok 15 minit dia duduk depan. Saya tolak dia. Dada dia kena Kaabah, pipi dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Saya kata Pak Long minta ampun pada Allah. Dia pun ya Allah, ampun dosaku. Menangis dia. Tiba-tiba senyap. Saya bisik, mintalah ampun dosa mak ayah kita. Lupa ustaz, lupa. Ya Allah, ampun dosa mak ayahku. Dia senyap pula. Dia bisik kat telinga dia, mintalah ampun dosa isteri kita, anak-anak. Lupa ustaz, lupa. Ya Allah, ampun dosa isteri anakku. Dia senyap pula. Saya bisik kat telinga dia, Pak Long sudah. Bagi orang lain pula. Dia pun tarik dia. Dia kesat air mata. Saya tanya dia, Pak Long, macam mana? Saya umur 55 ustaz. Saya tak pernah menangis ustaz. Hari ini saya menangis ustaz. Ustaz, hidayah milik Allah. Saya kata kat dia. Dia kesat air mata menangis. Rupanya dia balik pusing 180 darjah.
Balik-balik pakai serban, pakai jubah. Saya nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya. Saya tengok-tengok Pak Long, alhamdulillah balik umrah ni dah berubah. Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah. Dia ulang balik. Dia kata, kenapa? Hidayah macam mana? Rupanya dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia balik, dia buat macam mana? Dia balik, dia pasang setrika. Dia pasang panas setrika tu, dia ambil, dia letak. Dia letak, dia angkat. Kulit tu melekat dekat setrika tu. Setrika tu, keluarlah tatu tu. Ni merah ni, saya nampak ni. Tak sembuh lagi. Saya tengok-tengok. Pak Long sanggup buat macam ni ke? Dia sebut 2 kalimah, saya menangis. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Kak, nak tunggu sampai bila kak? Sembahyang pun tak jaga, ibadat tak buat. Orang buat korban, kita seumur hidup tak buat. Bila lagi? Jangan tunggu. Iza wada'a ar-rajulu 40 sanah. Kata Hasan Al-Basri, apabila Allah letakkan umur seorang 40 tahun, ala khuluqin, di atas perangai yang sama, lam yataghayyara anhu hatta al-maut, Allah takkan ubah perangai tu sampai mati. Kita ada umur 40 ke atas dah, korban tak pernah buat, duk kira nak sapu daging orang ya, no. Buatlah woi, sedekah pun dia nak minta ke orang ya. Apa kita nak bawa depan Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan kubur dah bocor. Man rabbuka? Jawab apa? Allah. Wa ma imamuka? Imam kita siapa? Al-Quran. Wa ma dinuka? Agama kita apa? Ingat kak, sekarang boleh jawab dengan mulut. Tapi ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari Allah akan tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan yang akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki jadi saksi. Sekarang kau tutup mulut. Kau jawab dengan amalan kau. Siapa Tuhan kamu? Yang dekat dengan Tuhan ialah sembahyang. Sembahyang pun tak khusyuk nak jawab macam mana. Sembahyang pun lah dah. Ada di kalangan kakak khodoh. Aisyah, Marif, ambil tu dekat-dekat ujung. Ni Zuhur Asar, ni ambil dekat-dekat mana? Tu dekat asal. Macam mana semayang kita nak jawab Allah? Kita kata Nabi kita, Nabi Muhammad. Mekah pun tak pernah pergi, selawat Nabi pun dah. Kita kata imam kita apa? Al-Quran. Quran pun tak baca. Ramadan dah habis dah. Tak baca juga. Marilah kita beramal. Perjalanan kita ni masih jauh lagi. Dengan amal soleh itulah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok amal mana yang paling elok. Jadi buatlah yang paling elok. Semoga itulah perjalanan kita untuk menuju akhirat kita. Jadi insyaAllah saya rasa cukuplah dengan tajuk yang diberi, perjalanan menuju akhirat dan penghayatan ibadah korban. Boleh no? Gelak teriak. Lah kali sewel habis kakak-kakak aku ni sebelum sewel. No? InsyaAllah semoga ada kebaikan. Saya pun nak ucap terima kasih walaupun mereka sediakan air, tak buka tudung tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada YB, kepada Tuan ASP, kepada Yanda, kepada semualah. Sebelum saya bersurai, 2 rangkap pantun, boleh? Pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang, bye-bye. Kakak semua di sini, I love you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Abraham Khairi di atas ceramah yang disampaikan. Peluh. Majlis kita lagi dengan sesi soal jawab. Oh, ya. Kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta ceramah perdana, boleh mengemukakan pertanyaan kepada tuan penceramah. Dipersilakan.